Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang dihormati, yang dikasihi Al-Fadhil Tuan Haji Umar, Imam surau kita, Ashabul Fadilah Bilal Bali, yang dihormati, yang dikasihi Al-Fadhil Ustaz Syukri SU surau kita, kameraman kita, Al-Fadhil Ustaz Nordin Bendahari surau, ahli-ahli jawatan kuasa seterusnya, muslimin dan muslimat yang saya hormati dan saya kasihi sekalian. Alhamdulillah, pada malam yang mulia ini, malam Jumaat sebelum Ramadan, minggu depan Ramadan dah. Mudah-mudahan kita dapat mendengar beberapa hadis lagi daripada kitab Mukhtasar Sahih Muslim. Kita masih lagi berada di dalam tajuk besarnya Kitabul Haji, kitab berkenaan dengan haji. Dan pada malam ini kita lihat tajuk kecil yang ke-29, tajuk kecil yang ke-29. Nombor hadisnya 681, muka suratnya 387. Tajuk yang ke-29, orang yang berihram dengan berjubah dan ada bekas pewarna rambut dan pada janggutnya. Lagu mana? Boleh tak nak pakai jubah masa ihram? Boleh tak nak pakai pewarna, nak letak di janggut ke, nak letak di pakaian ke? Okay. Cantik tajuk ni. An Ya'la ibni Munyah radhiyallahu anhu qala, baca dengan Munyah, min tu bagi depan nama orang. Dalam ini dipanggil perawi hadis di peringkat yang atas sikit lah. Di dalam nuskhah yang ada dengan saya ada beberapa jalur. Di antaranya satu nuskhah yang ada dengan saya tu daripada Safwan ibnu Ya'la ibnu Munyah radhiyallahu anhu an abihi, daripada Safwan bin Ya'la ibnu Munyah daripada ayahnya. Ayah dia Ya'la ibnu Munyah. Jadi nuskhah kita ni dia terus ambil daripada ayah dia. Juga nuskhah yang satu lagi yang ada dengan saya boleh baca dengan Ya'la ibni Umayyah. Ibni Umayyah, bukan Munyah tapi Umayyah. Itu dalam ilmu rijal dipanggil sanad-sanad perawi hadis. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala anhu dan sebahagian para ulama hadis ketika menyebut berkenaan dengan perawi hadis yang kita baca ini, boleh baca belaka, dia kata. Nak baca Munyah pun boleh, An Ya'la ibni Munyah boleh, ataupun An Ya'la ibni Umayyah pun boleh juga. Termasuk Al-Imam An-Nawawi dalam kitab dia Syarah Sahih Muslim dan juga ulama-ulama hadis yang lain. Umayyah ni ayah pada Ya'la. Kalau baca Munyah tu mak kepada Ya'la. Ibnu tu anak pada Munyah, mak pada Ya'la, boleh juga. Kalau Umayyah tu ayah pada Ya'la ni. Jadi sebab itu Imam Nawawi kata boleh baca belaka.
Dan jalur riwayat ini daripada guru dia sampai Imam Nawawi ini ada melalui beberapa jalur bacaan nama ni. Dan semua bacaan ini adalah benar kata Imam Nawawi. Boleh baca belakang Okey. Maniyah tu tak ada Min bagi atas tu saya tak jumpa tu. Munyah ataupun Umayyah. Min tu dengan dia ada alif depan Umayyah baca alif. Qala jaa rajulun ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa bil ji'ranah alaihi jubbatun wa alaiha khaluqun aw atharu sufratin faqala kaifa ta'muruni an asna'a fi umrati qala wa unzila 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-wahyu fasutira bi thawbin وكان يعلى يقول وددت أني أرى النبي صلى الله عليه وسلم وقد نزل عليه الوحي قال فقال أيسرك أن تنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد أنزل عليه الوحي قال فرفع عمر طرف الثوب فنظرت إليه له غطيط قال وأحسبه قال كغطيط البكر قال فلما سري عنه قال أين السائل عن الأمرة اغسل عنك أثر الصفرة أو قال أثر الخلوق واخلع عنك جبتك واصنع في أمرتك ما أنت صانع fi hajjika. Pun al-Imam An-Nawawi juga ulama-ulama hadis lain boleh baca dua juga. Kalimah hajjika ni nak baca ha tu baris atas boleh, nak baca baris bawah boleh. Fi hijjika boleh juga. Al-hajju boleh baca, al-hijju pun boleh baca juga. Dua-dua bacaan ini adalah benar boleh dibaca. Jadi kalau salah dengar tu ia belaka sebenarnya okey. Daripada Ya'la bin Munyah radhiyallahu taala anhu, sahabat Nabi perawi di peringkat tabi'in ni, anak dia Safwan bin Ya'la bin Munyah, dia riwayat daripada ayahnya. Dia berkata, Ya'la berkata, seorang lelaki datang kepada Nabi SAW ketika baginda berada di Ji'ranah. Lelaki tersebut mengenakan jubah yang ada bekas khuluq. Khuluq ni bekas daripada kesan wangi-wangian, sejenis wangi-wangian. Dia bertanya, apa saranan engkau tentang umrahku? Ditanya Rasulullah. Ya'la berkata, maka turunlah wahyu kepada Nabi SAW. Perawi hadis ini Ya'la, sahabat Nabi. Tapi hok mari tanya ni, ja'a rajulun, orang lelaki. Dan lelaki sini tak tahu siapa dia. Tak disebut dalam riwayat kita ni. Juga dalam beberapa riwayat lagi tak disebut namanya. Sebab itu dia tulis itu, ja'a rajulun, telah datang seorang lelaki kepada Nabi SAW di Ji'ranah. Rajulun ini orang belajar tata bahasa Arab dipanggil nakirah, tak ada alif lam. Kalau ja'a rajulu ada alif lam, kesan dia besar. Kalau tak ada alif lam ni, mana orang ni tak dikenali. Kalau ada alif lam tu dipanggil ma'rifah. Ma'rifah ni makna dikenali. Kadang-kadang dia tak sebut tapi benda tu dikenali okay. Biasanya kalau tak ada alif lam ni tak dikenali okay. Lebih kurang bahasa Inggeris juga Saya belajar bahasa Inggeris dulu pun begitulah. Kalau jenis ada de tu, depan tu makna benda tu diketahui. Kalau sebut depan dia tu makna benda tu umum. Kadang-kadang tidak diketahui. Itu dari segi bahasa lah bahasa Inggeris. Bahasa Arab pun begitu juga.
Jadi seorang lelaki ini tanya pada Nabi SAW, apa saranan engkau tentang umrah? Lalu Ya'la berkata, maka pada waktu itu turunlah wahyu kepada Nabi SAW. Lalu baginda diselimuti dengan kain. Saat itu Ya'la berkata, aku ingin melihat Nabi SAW ketika sedang menerima wahyu. Jadi tiba-tiba mari wahyu. Jadi para sahabat biasanya apabila Nabi menerima wahyu ni, muka dia berubah sikit, merah dan sebagainya, maka sahabat selimut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan cara Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu daripada Tuhan ni banyak jenis. Dalam Sahih Bukhari dan juga Al-Imam, para ulama hadis menyatakan yang menghitung cara-cara penurunan wahyu pada Nabi ini lebih daripada 40 cara yang sudah saya huraikan satu ketika dulu. Penurunan wahyu ni kadang-kadang dalam selimut itu, dalam selimut dia turun. Dalam mimpi pun gitu juga. Ada juga melalui mimpi. Kadang-kadang melalui Jibril datang secara langsung, merupa dalam bentuk seorang lelaki, bertemu dengan Nabi. Itu pun menurunkan wahyu juga. Jadi cara-cara penurunan wahyu ini banyak terhadap Nabi SAW, dan begitu juga penurunan wahyu kepada nabi-nabi dan rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam yang sudah saya huraikan satu ketika dahulu secara yang lebih panjang. Jadi ini ketika dia tanya tu turun wahyu selalu. Apabila turun wahyu itu, jadi sahabat selimut sikit Nabi SAW. Ya Allah berkata, apakah kamu ada seorang berkata, apakah kamu ingin melihat Nabi SAW ketika baginda sedang menerima wahyu? Ya Allah berkata lagi, maka Umar ibn al-Khattab yang kebetulan ada di situ juga menyingkap sedikit hujung kain ketika Nabi menyingkap sedikit hujung kain yang ditutupkan kepada Nabi SAW. Sayyidina Umar tu tua dia tak marahlah. Dah orang lain mungkin tak berani ni bila dia nak tengok lagu mana bentuk penerimaan wahyu, Sayyidina Umar angkat sikit hujung kain supaya boleh nampak. Lalu aku lihat baginda, aku di sini Abu Ya'la tadi, Ibnu Muniyah tadi, lalu aku lihat baginda dalam keadaan bernafas yang agak termengah-mengah. Yang menurutku bagai termengah-mengahnya anak unta, berdesing lah. Maknanya berat juga menerima wahyu ni daripada Tuhan. Begitulah keadaan yang diceritakan oleh para sahabat tentang Nabi SAW. Ya'la berkata, setelah baginda menerima wahyu, selesai menerima wahyu, baginda bertanya, di mana orang yang tadi menanyakan tentang umrah? Mana dia tanya tadi? Rajulun tadi yang tanya tadi, mana Nabi kata? Jadi Nabi tak ada nak terang, turun wahyu daripada Tuhan. Okay. Jadi wahyu ni tak semestinya dalam bentuk ayat-ayat Al-Quran yang makru'ah, kadang-kadang dalam bentuk ilham dan seumpamanya. Okay. Dan keadaannya sangat berat. Pernah satu ketika Nabi duduk sama dengan sahabat-sahabat dia, kaki dia tu tertindih di atas kaki sahabat yang lain. Ketika terima itu, sahabat yang tertindih kaki Nabi itu terasa sangat berat, dia kata. Terasa beratnya kaki Nabi. Sebelum tu tak terasa apa pun. Begitulah. Begitu juga dalam cerita kita ini, kata Ya Allah, aku tengok suara Nabi yang begitu, kita kata apa bahasa Melayu kita? Bernafas kuat. Bahasa apa Hikmat? Bahasa mudah, bahasa Melayu kita Terengganu. Termengah-mengah. Lebih kurang lagu tu lah. Berdesing lah. Gitu. Begitulah keadaannya. Rasa berat lah maknanya. Lalu apabila selesai terima wahyu, Nabi tanya, mana hak tanya tentang umrah tadi?
Lalu orang bagi tahu, sebelum Nabi SAW beritahu kepada orang tadi. Nabi kata apa? Ighsil anka athara as-sufrah. Kau cucikanlah kesan daripada sufrah, warna kuning, yang lekat pada yang ada pada rambut kamu dan juga janggut kamu. Termasuklah bekas khuluq tadi. Khuluq ni ialah warna-warnaan wangian. Okey. Serta Nabi kata seterusnya lagi, wakhla, kau lepaskanlah anka jubbataka, akan jubah engkau, tanggalkan jubah. Kemudian lakukanlah umrah sebagaimana kamu menunaikan ibadat haji, kata Nabi. Jadi dalam cerita yang lebih panjangnya, orang ni haji tahu dah, umrah pula tak tahu. Sebab tu dia tanya Nabi bagaimana umrah ni. Sebab itulah Nabi SAW beritahu, kau kerja kalau umrah ni sebagaimana kamu menunaikan haji. Haji dia tahu dah. Sebab itulah Nabi SAW pesan lagu tu. Hadis ini adalah sangat sahih, ada dalam Muslim kita ni. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam sahih. Ada juga, saya tengok ada dalam Sahih Bukhari. Ada dalam Sunan Abi Dawud, ada dalam Sunan At-Tirmizi, ada dalam Sunan An-Nasa'i, dan juga diriwayatkan oleh beberapa para ulama hadis. Dan status dia adalah sangat sahih. Alhamdulillah, hadis yang kita baca ini, peristiwa ini berlaku di satu tempat, nama dia Ji'ranah. Ji'ranah ni adalah suatu miqat untuk menunaikan ibadat haji dan umrah. Miqat makani. Miqat ni dia ada dua. Yang pertama dia panggil miqat makani, tempat untuk kita berniat ihram. Yang kedua dia panggil miqat zamani, miqat yang menentukan masa. Haji ada masa dia, umrah sepanjang tahun. Okay. Jadi miqat makani ni pun banyak. Dan miqat makani ini adalah ditetapkan oleh Nabi SAW sendiri pada zaman hidup dia, dan begitulah kekal hingga hari ini. Kita nak pergi reka miqat baru pula pun tak boleh dah. Okay. Hak paling dekat sekali dengan Masjidil Haram ni kalau pergi buat umrah, Tan'in dipanggil. Tan'in ni lebih kurang 15 minit je kita naik teksi, naik bas sampai je. Dan di Tan'in ini adalah miqat yang paling hampir dengan Masjidil Haram, yang berada di tanah suci, di tanah halal. Kita berada di Mekah, tanah haram. Niat nak pakai ihram ni, berniat umrah dan haji ini kena berniat di luar tanah haram. Jadi kalau kita buat umrah kena pergi ke dekat Tan'in lah, yang paling dekatnya. Di samping itu boleh juga kalau kita pergi umrah tu, terutamanya kita buat lawatan. Apabila buat lawatan itu, tengoklah travel yang bawa kita tu tempat yang paling hampir. Kalau kita pergi melawat Hudaybiyah, dia suruh berniat ihram di Hudaybiyah. Okay. Kalau pergi dekat Ji'ranah ni, sekitar itu dia suruh berihram di Ji'ranah ini. Ji'ranah ini kalau dalam kitab-kitab tu dia sebut jaraknya lebih kurang 16 hingga 24 km daripada Masjidil Haram. Tengok jalan dia lalulah. Kalau jalan dekat tu dalam 16 km, kalau jalan jauh sikit 24 km. 24 km daripada mana? Kuala Berang sampai bandar ke? Kuala Berang ke Aceh, daripada Aceh ke bandar Kota Terengganu lah. Lebih kurang begitulah jarak dia. Okey. Makna jarak tu lebih kurang 25 hingga 35 minit perjalanan. Atas kenderaan tu lah, bawa laju ke tak laju. Dan tempat Al-Ji'ranah ini, kata para ulama, ialah tempat yang pernah Nabi melakukan ihram untuk menunaikan ibadat umrah ketika selepas peperangan Hunain. Selepas peperangan Hunain, Nabi nak menunaikan ibadat umrah,
lalu dia lalu dekat Ji'ranah ni, lalu Nabi memakai ihramnya di Ji'ranah ini. Dan ketika inilah ada orang mari tanya bagaimana umrah ni. Haji mari dah, tahu dah hukum-hukum haji, tapi hukum berkenaan dengan umrah ni dia tak tahu. Lalu dia bertanya kepada Nabi SAW, lalu Nabi SAW menerangkan peraturan-peraturannya dalam hadis yang kita baca ini. Kalau kita pergi ke Taif lebih kurang sini ke Dungu gitulah, ataupun sini ke Kemaman. Kalau pergi ke umrah nanti atau pergi haji, pergilah melawat ke Taif ni. Taif ni pun tempat Nabi SAW pergi berdakwah. Kawasan tanah tinggi di Saudi Arabia. 2 tahun lepas musim haji itu panas, 55 darjah Celsius di Mekah. Tapi apabila saya pergi ke Taif, iklim dia Zuhur tu boleh berjalan biasa je, 36 darjah Celsius, macam Malaysia lah. Mana tak 36 darjah tu tengah sedap jalan, mana tak rasa panas lah, berbanding dengan Mekah. Okey. Ada kalau di Taif ini dia panggil miqat di situ Qarnul Manazil. Kalau orang naik kapal terbang akan lalu kat sini. Jadi pihak kapal terbang akan beritahu di sini miqatnya untuk kita berniat di Qarnul Manazil. Kalau orang mari daripada Madinah, miqat dia ialah di Bi'ru Ali, di pinggir kota Madinah, tak jauh, dalam 15 minit daripada Masjidil Haram sampai ke Bi'ru Ali ni. Okey, alhamdulillah dalam hadis yang kita baca ini ada menerangkan beberapa hukum, yang mana Nabi SAW beritahu bahawa wangi-wangian, khulukun ataupun kesan sufrah, warna kuning, warna za'faran dan sebagainya, Nabi suruh bersih. Dalam hadis-hadis yang lain Nabi suruh basuh. Nabi suruh basuh, artinya tak boleh ketika kita berihram haji dan begitu juga berihram umrah. Sama ada pada permulaan kita nak berihram, di pertengahan kita berihram, ataupun di penghujung dah tapi tak selesai lagi. Tak boleh juga kita nak pakai wangi-wangian ini, dan begitu juga dengan warna-warna ni. Tak boleh. Bagaimana jika sekiranya seseorang itu lupa? Dia ataupun dia tak tahu bahawa wangi-wangian ni tak boleh pakai, dia tak tahu. Ada juga orang ajak pergi umrah pergi selalu tak belajar sikit, tak tahu hukum hakam langsung umpamanya. Ramai yang tak tahu, bukan kata pergi umrah, pergi haji pun gitu juga. Walaupun ada kerusu, kadang-kadang gitulah kita ni sibuk tak pergi kerusu pun. Sudah ada sampai Mekah dah. Bila sampai sana tu pelbagai isu timbul, tak faham. Antaranya ialah berkenaan dengan memakai wangi-wangian. Dia tak tahu langsung hukumnya ataupun dia lupa. Maka kata para ulama, apabila dia tahu ataupun dia sedar ataupun orang dah bagi tahu pada dia, hendaklah dia membuang wangi-wangian itu, kena basuh. Sebagaimana disebut dalam hadis-hadis yang lain, Nabi suruh basuh. Dan tidak dikenakan dam dan fidyah. Kalau dia buang selalu, tak kena dam lah. Kalau dalam tempoh yang lama, dia biar begitu, kena bayar dam ataupun bayar kafarah. Begitulah pandangan majoriti para ulama, termasuk mazhab kita Al-Imam Asy-Syafi'i, Atha, ulama tabi'in, Ats-Tsauri, Ishaq bin Rahawai, Abu Daud, Az-Zahiri dan lain-lain di kalangan para ulama, tak payah kena dam, tak payah kena fidyah, sebab dia tak tahu ataupun dia lupa. Biasa lupa ni, terutama orang berumur. Pergi haji ni pula ramai orang berumur, 60. Memang mudah lupa.
Biasanya pergi masjid pakai air wangi sama. Tai umrah pun nak colek air wangi juga. Lupa umpamanya. Tak boleh nak pakai penutup kepala. Berapa ramai yang lupa. Nak pergi tawaf ni, ihram dah, pakai ihram dah, balik sekejap. Tengok piyah atas meja, ambil pakai. Biasa dah ajin tinggal piyah, ambil pakai, tak boleh. Okey. Kadang-kadang kain ihram tu sendiri, terutamanya musim panas. Musim sejuk pun gitu juga. Kadang-kadang kita lupa bahawa kita ihram ni tak boleh pakai tutup kepala. Tapi oleh kerana cuaca tu panas, kadang-kadang kita jadi automatik ambil kain ihram ni, boh tak kepala kita. Nak menghalang keadaan cuaca. Orang ramai pula tengok, Haji tak boleh ni tutup kepala. Baru sedar. Kita pun buang selalu. Tak apalah. Kadang-kadang, bukan kadang-kadang, memang berlaku. Dalam kemah, di Arafah baik, di Mina baik. Ini saya tengok sendirilah, terutama orang tua-tua tadi. Umur 70 lebih. Tak ingat. Saya nak kata apa ke dia. Dalam kemah tu sejuk teruk. Luar tu 55 darjah, tapi dalam kemah tu sejuk. Betulan saya pergi 2 tahun lepas tu, aircon tu baru pasang. Pihak Saudi baru pasang aircon baru. Sejuk teruk. Okey. Jadi orang tua-tua ni sebahagiannya tak tahan dengan sejuk. Siang baik, malam baik. Pakai ihram je, atas bawah kain tuala tu. Tai tidur tu tak sedar dah, ambil ni tutup kepala sejuk. Jadi kawan-kawan kena bagi tahulah. Pak cik saya pun bagi tahu gitu juga. Bagi tahu dia, pak cik, kita dalam keadaan ihram ni tak boleh selimut kepala gini. Sejuk dia kata. Sejuk pun kena sabar kata. Tak boleh. Jadi kalau dia tarik selalu, maaflah. Maaf. Tak kena dam. Begitulah pandangan jumhur ulama, majoriti para ulama termasuk mazhab kita. Manakala Imam Malik, Imam Abu Hanifah, mazhab Maliki, mazhab Hanbali, mazhab Hanafi dan ulama-ulama yang sependapat dengan mereka, dan begitu juga riwayat yang sahih yang datang daripada Imam Ahmad bin Hanbal, mazhab Hanbali, kena bayar dam semacam juga. Kena bayar dam semacam juga. Memakai air wangi ni kena bayar dam juga, atau kena bayar kafarah. Dah kena bayar dam lagu mana? Termasuk pakaian tadi. Dam di sini ada 3 pilihan. Yang pertama, kena sembelih seekor kambing. 700 kau tu. Kalau tak ada piti, boleh pilih yang kedua, iaitu beri makan 6 orang fakir miskin. Payah orang nak cari Mekah tu. 6 orang fakir miskin. Seorang tu kita kena beri makan setengah gantang. 2 cupak Baghdad. Setengah gantang. Zakat fitrah kita tu segantang. Ni setengah gantang. 6 orang. Jadi 6 orang 3 gantang. 3 gantang Baghdad. Kalau tak mampu juga, naklah kita puasa 3 hari. Dan lagu mana jika sekiranya kita tak pakai air wangi ni? Pun haji juga orang tanya. Tapi kita terhidu wangi-wangian. Di Mekah ni banyaklah wangi-wangian. Sebab itu dalam kursus tabung haji apa tu, jangan duk main sangat dekat Kaabah. Jangan kita tiru orang Pakistan, orang Bangladesh, orang Syiah, orang Iran ke. Dia duk main di kita panggil apa? Menyender di Kaabah tu. Lalu pun meleret dengan tangan lah, dengan pakaian dia, menyentuh Kaabah. Kita tak boleh. Sebab apa? Sebab di Kaabah tu askar Saudi ni dia lomo air wangi. Pasal tu dia wangi, dia lomo air wangi. Di Hajarul Aswad tu pun dia lomo semua air wangi. Begitu juga di Kaabah tu sendiri. Sebab tu kita lalu tu bau wangi-wangian dah. Air wangi kiswah antaranya. Yang dia buat khusus nama dia kiswah. Kiswah tu maknanya kelambu Kaabah. Ada nama sampai air wangi kiswah. Okay. Boleh beli di pasar ada jual. Ada orang berehi.
Pergi siung apa di Kaabah. Begitu kau nak pegang. Masa saya menunaikan haji tu, ada jemaah haji mari tanya saya. Dia kenal saya lah. Ustaz, boleh tak kita nak pergi dekat Kaabah ni? Nak pegang. Saya kata jangan. Kita dalam keadaan ihram ni jangan. Kecuali kita sudah dah menunaikan umrah. Masa tu umrah. Apabila kita dah bertahalul dah, lepas tertawaf 7 keliling, kita pergi sa'i. 7 keliling pula, kemudian kita bergunting, bertahalul. Lepas tu tak berbalik lagi hotel, nak mari ke Kaabah pula, nak cium lah. Nak setuh pun setuh lah. Tapi masa pakai ihram, jangan. Sebab di situ ada air wangi yang dilarang kita memakainya. Tapi kalau kita terhidu bau tu, maaflah. Termasuklah di Masjidil Haram ni, di Masjid Nabawi pun sama. Wangi-wangian yang dibuat daripada kayu gaharu dan sebagainya, yoboh dalam bekah-bekah tu, dia berasak. Dia perasakkan. Ada rombongan punya. 10 orang bawa, buat keliling masjid tu, ada tubik asap dia tu jadi wangi lah di masjid dan sebagainya. Boleh tak kita menghidunya? Boleh tak? Saya kata kalau kita terhidu tu, maaflah. Dah lalu kat kita tu, kan kita nak lari tak? Maaf. Tapi janganlah kita tengok berasak tu, kita pergi hidu situ. Itu baru kita sengaja. Sekadar dia lalu, kita betul ada situ, terhidu bauan harum, wangian. Kayu apa saya kata tadi? Kayu gaharu. Dan ada beberapa kayu lagi yang wangi. Orang Arab ni dia ubuh dalam bekah, dia bakar, dia pegang dan dia usung, dia buat keliling dalam Masjidil Haram tu supaya wangi. Kalau kita terhidu begitu, maaf. Dan wangian ni ialah wangian yang dipakai untuk rasa, untuk bau wangi lah. Kalau kebetulan dia wangi dah tu, maaf. Ramai juga yang tanya masa di Mekah dulu, nak basuh baju ni, dia kata sabun-sabun ni wangi pula ke? Ke mana dia tu? Tak boleh tak nak basuh baju, nak basuh ihram kita. Apalagi nak bakar pula itu. Sabun ni wangi pula ke dia tu? Adakah termasuk juga larangan memakai wangi-wangian? Okay. Jadi perbahasan para ulama'nya di seluruh dunia ada bahas belaka, termasuk Majlis Fatwa negara kita. Lama dah dibincang berhubung dengan perkara ini. Maknanya para ulama menyatakan jika sekiranya wangian yang seperti itu, maaf, tak dipanggil wangi-wangian. Sabun dipanggil wangian tau. Tak, jarang orang ambil sabun tu lomor di tubuh dia, tak. Tapi nak mandi supaya hilang bawang yang tak molek di badan kita, pakai sabun mandi tak apa. Ialah jalan berpuluh banyak kilometer peluh jeruk kita, sama ada di Arafah baik, di Mina baik, lagi melontar tu busuklah, tu tapi panah pula peluh jeruk. Jadi masa mandi tu boleh tak nak pakai sabun yang ada wangian pada sabun itu, termasuk nak bersih pakaian kita, maka para ulama mengatakan boleh. Setengah orang tak berani tak pakai sabun. Sebab tak tahu tadilah hukum. Dia dengar ceramah tak boleh wangian, sabun ni wangi, shampoo, body shampoo ni wangi, tak boleh pakai, dia kata. Dia kira otak dia je, dia tak tengok bagaimana pandangan para ulama daripada pelbagai aliran dan pelbagai mazhab yang semuanya mengizinkannya. Sebab tu kena ada ilmu je tu. Kalau tak ada ilmu jadi macam tadi ya. Nak mandi nak pakai sabun pun tak berani. Sebab dia kata dilarang. Betul dah dilarang, tapi itu tak dipanggil wangi-wangian. Itu sabun nak bersih tubuh. Kita tak apa tu. Okay, cuba kita tengok hadis satu lagi. Okay, ambil satu lagi hadis. Tajuk yang ke-30, tajuk kecil yang ke-30, pakaian yang dilarang bagi orang yang berihram. Benda apa pakaian yang dilarang? An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma yalbasul muhrim min ath-thiyabi. Baca dengan muhrim Jangan baca dengan mahram. Banyak orang kita ni muhrim mahram ni tak nak beza. Okey.
Muhrim ini orang yang memakai ihram haji. Sini baca dengan muhrim. Kalau baca mahram, mim tu bagi atas, ra bagi atas. Mahram ni orang yang diharam kahwin. Tu. Orang Melayu hak diharam kahwin tu dipanggil muhrim. Dah, yang diharam kahwin mak kita, kakak kita, adik-beradik kita ni dipanggil muhrim, orang Melayu kita. Jadi ini ada salah satu kesalahan besar dalam bahasa Arab lah. Orang Melayu kita dulu saya begitu kecil-kecil lah betul lah. Sehingga belajar ni, kita belajar bahasa Arab, belajar fiqh ni baru tahu beza perkataan mahram dengan muhrim ni. Ada bezanya. Okay. Muhrim ni yang pakai pakaian ihram. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la talbasu al-qumusa wala al-amaima wala as-sarawilat wala al-baranis wala al-khifafa illa ahadun la yajidu an-na'layn falyalbasi al-khuffayn walyaqta'huma asfala min al-ka'bayn wala talbasu min ath-thiyabi syai'an massahu az-za'faranu walal waras ataupun walal warus. Payah sikit nak gitu Kalau kita nak berhenti payah, kita hidupkan huruf ra, walal waras. Tu kaedah bahasa Arab lah. Zulkifli, kita sebut Zulkifli. Dari segi bahasa Arabnya kena sebut Zulkifl. Payah kalau dalam Quran kena Zulkifl gitu. Pa tu mati, lam tu kena bunyi huruf dia. Kifl. Tu bunyi lam. Tapi kalau bercakap biasa ni, orang Arab payah juga nak sebut tu. Maka apabila nak sebut Zulkifl, payah juga agak. Akhirnya dia sebut dengan Zulkifl. Zulkifil. Pa tu di bagi bawah. Zulkifil. Okay. Ada kawan saya dulu nama Zulkifli. Bekas Menteri Agama dulu. Belajar sekali dengan saya. Buat master sekali di universiti tempat saya di Syria. Arab panggil dia Zulkifil. Nak sebut payah. Zulkifl payah. Nak akak lidah ke langit tu payah. Maka dihidupkan huruf pa tu bagi bawah. Zulkifil. Tapi dalam baca Quran tak boleh buat gitu. Ini cakapan biasa. Kaedah tata bahasa Arab lah. Begitu juga al-waras. Kalau ikutnya walal wars. Payahlah sikit. Okay. Boleh baca. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahawa seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah SAW mengenai pakaian yang dikenakan oleh orang yang berihram haji dan umrah. Maka Rasulullah SAW bersabda, janganlah kamu kenakan qamis, jubah lah qamis. Al-qumus jamak dia. Kalau satu qamis. Qamis ini jubah macam saya pakai ni. Ini qamis. Yang lengan panjang macam ni, ada tekak macam ni, ataupun yang tak ada lubang pun macam Ustaz Syukri kita pakai ni, dia panggil qamis juga bahasa Arab. Dia panggil qamis. Al-jubbah, kalau dalam hadis-hadis ni pernah saya hurai dah dulu beza qamis dengan jubbah. Ada beza disebut oleh Al-Imam Ibn Hajar dalam Fathul Bari dan lain-lain para ulama. Qamis ni macam yang saya pakai ni. Ni panggil qamis. Okey. Kalau jubbah ni dia belah ni daripada atas ni sampai bawah. Dia tak jahit tak apa ni. Dia tak pakai butang. Biasanya jubbah ni dia pakai sebelah luar. Dia pakai qamis macam ni, lepas tu dia ada jubbah pula. Kulit luar. Tok imam masjid kadang-kadang ada pakai jubbah ni saya ingat. Dulu-dulu ulama-ulama di negara Arab dia pakai qamis macam ni lek dalam, lepas tu jubbah dia lek luar. Semua ni sunnah belaka, Nabi ada pakai belaka okey. Nabi tak beri masa ihram haji tak boleh. Pasal apa tak boleh jubbah dengan qamis ni? Antaranya ialah kerana dia berjahit. Dari riwayat yang lain tu disebut dengan lebih terang lagi, pakaian yang berjahit. Qamis jubbah ni kena jahit okey, tak boleh pakai lah Gitu juga pakaian-pakaian lain
jaket ke apa ke, baju kok ke, berjahit belaka tu. Tak boleh. Serban pun gitu juga tak boleh. Dia berjahit juga. Seluar pun berjahit juga. Seluar. Tutup kepala tak boleh pakai juga. Topi ke apa ke, piyok ke kolan suah ke, songkok ke, tak boleh belaka tutup kepala. Dan khuf. Khuf ni kasut yang boleh masa kita ambil wuduk, masa basuh kaki, kita boleh sapu atas dia. Dengan syarat kita berwuduk, kemudian kita pakai khuf. Khuf ini iaitu kulit yang menutupi daripada atas buku lali sehingga seluruh kaki kita. Itu dipanggil khuf. Dalam istilah bahasa Arab yang sudah kita hurai panjang dulu dalam bab wuduk. Tak boleh pakai juga khuf ni masa kita ihram haji. Kecuali bagi orang yang tidak memiliki kasut. Kasut tak ada. Dia terjemah kasut. Khuf tu kasutnya. La yajidun na'lain. Bagi orang yang tidak ada na'lain. Na'lain ni selipar. Dua selipar dia tak ada. Ada khuf ya. Maka Nabi kata kecuali bagi orang yang tidak memiliki na'lain. Bolehlah dia mengenakan khuf dengan dipotong lebih rendah daripada mata kaki. Syaratnya Nabi kata hendaklah dipotong. Falyaqta'huma asfala minal ka'bain. Biar dia potong sikit bawah daripada buku lali. Ataupun potong depan dekat ibu jari atau kat tumit dia, biar ada ruang gitu. Tidak bentuk kasut lah dan tidak ada bentuk khuf. Dan janganlah mengenakan pakaian yang disapu dengan minyak za'faran dan juga minyak waras, pun tak boleh juga. Okey, jadi pakaian nak pergi umrah ni kena pandai jugalah tengok. Di bandar pun ada orang nak pergi umrah pun ni. Betul lah dia tengok saya tu. Mari panggil saya, mari eret. Kasut gini boleh pakai tak Ustaz? Molek mana bagus lah tanya. Selipar lagu mana boleh pakai umrah? Okay. Kalau dia nampak jari-jari ni boleh pakai lah. Nampak belakang sikit boleh pakai. Jangan tutup terus. Ni tak boleh. Jadi pakaian kasut ni banyak jenis. Okey. Tapi kalau masa kita tak pakai ihram, boleh pakai je kasut ni. Saya pun pakai kasut juga. Jalan jauh, selesa pakai kasut. Okey. Tapi kalau kita dalam keadaan ihram, tak boleh yang betul tertutup tu, itu tak boleh. Kecuali kena potong. Sebab tu kena cari hak bertali ke, hak apa ke, tak apalah. Selipar pun banyak jenis juga. Yang terbuka, jari-jari kaki depan tu nampak. Belakang tu dia terikat dengan tali dengan apa, tu tak apa. Maka kita pilih benda-benda yang seperti itu. Jubah macam ni tak boleh pakai. Saya pakai ni tak boleh. Begitu juga dengan seluar pun tak boleh. Al-baranis, yang burnus. Dia tulis benda sini. Dia panggil yang tutup kepala. Al-baranis ni, al-burnus ini, acap kali dah kita berjumpa dalam hadis-hadis sebelum daripada ini. Dan saya sudah huraikan. Iaitu jubah yang ada penutup kepala. Saya kebetulan ada jubah yang ada penutup kepala ni. Kalau sahabat-sahabat tengok, saya rajin pakai juga. Beberapa hari baru ni, saya teringat ada hadis ni, nak pakai jubah ni, nak tunjuk. Burnus ni, baranis ni benda lagu mana. Jadi, masa mari tadi saya tak ingat dah. Pakai jubah lain. Baca ni baru teringat balik. Jadi burnus ni dia ada penutup ni. Terutamanya musim sejuk, musim panas tu kita boleh angkat penutup ni, tutup kepala. Kalau tak ambuh kita lepas ke belakang. Itu dipanggil al-burnus ataupun al-baranis. Begitulah yang dipakai oleh zaman sahabat lagi, antaranya Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu dalam hadisnya, dia mari pakai burnus. Maknanya kalau masa dan jubah ni banyak. Yang jenis burnus ni negeri Arab yang ada penutup kepala ni. Baju-baju sejuk pun gitu kok. Baju sejuk kan ada jenis tutup kepala. Tak. Bukan untuk di tubuh aja, terutama ada salji, musim salji apa, kena pakai burnus. Arab panggil burnus. Apabila turun salji tu jatuh atas kepala kita ada penutup.
Tidak basuh berjeruk, kepala kita sejuk. Okey. Itu dia panggil al-baranis ataupun burnus. Okey. Maka masa ihram haji tak boleh pakai ni benda yang jenis ada penutup yang macam ni. Lain daripada tu tak apalah. Termasuk tutup dengan pakai serban pun tak boleh juga. Jadi perbahasan ni panjang. Nanti kita akan tengok lagi dalam hadis-hadis yang akan datang insya-Allah. Okey. Lepas puasa tau. Ke bulan puasa baca ni kat sini. Bulan puasa je kuliah kita bulan subuh. Baca ni je. Okey, insya-Allah esok kita kata baca ni juga dalam puasa sebab bahar puasa ni saya baca sama dah tiap-tiap tahun lah. Bukhari baca dah, Muslim baca dah, Sunan At-Tirmizi pun saya baca dah bab puasa ni di tahun-tahun yang sebelum daripada ini. Termasuklah kitab yang saya pernah baca di sini berkenaan dengan puasa ini ialah Bulughul Maram yang disusun oleh Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani pun saya pernah baca dah. Jadi mungkin benda tu akan berulang. Jadi insya-Allah kita baca bab haji ni lah. Banyak lagi tajuk berpuluh lagi haji ni. Ni hok. Cuba tengok dalam buku tu ada berapa puluh. Kita ni ringkasan dah ni. Ada 100 lebih ni. Kalau kat saya ni ada 111 tajuk kecil ni. Kita baru baca lebih kurang 30 tajuk baru. Banyak lagi Jadi insya-Allah kita baca dalam bulan puasa ni insya-Allah. Bagi yang duduk jauh, sahabat-sahabat kita yang jauh ni daripada Urendang ada daripada kawasan-kawasan yang jauh ni boleh tengok dalam dalam rakaman lah insya-Allah. Esok kita buat rakaman. Boleh tengok dalam rakaman insya-Allah. Nak mari jauh dah puasa. Okey. Sekadar itu saja kuliah kita pada malam ini. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.